So sekarang kita dekat Kmart, di mana kita nak cari sikit barang-barang rumah. So kat sini katanya murah barang dia. So kita dah jumpa mangkuk. So untuk barang-barang bilik kita nak cari lagi, so that nanti lepas ibu ayah semua dah balik, will be easier lah. Okay guys, so setelah hampir sejam ke 2 jam kita memborong, so ini adalah hasilnya. Okay, so nampak banyak, tapi sebenarnya semua barang ni kita gunakan lah, memang berguna. So ini adalah barang yang kita akan guna selama 3 tahun. Jangan cakap banyak sangat macam nak pindah rumah, sebab okay, cukup. Okay, alright guys, so hari ni hari yang ke dah tak ingat dah yang ke berapa. So hari ni kita akan menuju ke Brisbane City, yang mana kita daripada rumah sewa kita tu, okay, kita akan jalan kaki saja, kita akan naik public transport. So sekarang kita akan menuju ke Citycat, iaitu macam ferry lah, pengangkutan awam macam ferry macam tu, untuk pergi ke Brisbane Sign dekat Brisbane City. So jom. Alright, so sekarang ini adalah JT Citycat dekat bahagian Guyot Park. Okay, so kat sini yang best dia, kita boleh naik ferry. Ferry tu ferry cantik, ferry memang untuk public transport, and harganya hanya 50 sen saja untuk seorang. Pergi mana-mana pun 50 sen saja. And bila korang tap within 1 ataupun 2 hour, dia tak akan charge korang. Macam kalau korang berhenti kat stesen ni, so dalam masa sejam ataupun 2 jam korang tap lagi, tak akan charge korang, dia akan charge. So jom nanti kita tunjuk sikit apa ada kat dalam atas ferry tu. Jom. Alright, so sekarang kita dah berada dekat atas Citycat. Macam korang boleh nampak, ini adalah Citycat, macam satu ferry, dan ini adalah salah satu pengangkutan awam yang digunakan sehingga sekarang. Iaitu sebab ada setengah tempat sekarang dah jadikan ni sebagai tempat pelancongan kan, tempat pengangkutan pelancongan, so agak mahal. Tapi kat sini dia masih mengekalkan sebagai public transport dan harganya hanya 50 sen. Kita hanya menggunakan go-kart dengan stick. So inilah dia, korang boleh tengok. Alright, so kita dah sampai dekat Southbank punya jetty. Sekarang kita akan jalan lebih kurang 4 minit dan lebih kurang 300 meter untuk menuju ke Brisbane Sign. Iaitu dekat situ ada tulis tulisan Brisbane lah, macam tanda dia macam tu lah. Dekat situ kita nak pergi situ ambil gambar tu, so dia orang tahu kita dah sampai Brisbane. So jalan ni kita straight je jalan. Alright, so the next destination kita dah sampai, iaitu dekat Queensland Museum Kurilpa. So dekat sini yang bestnya, daripada Brisbane City ni ada museum, and then the best thing is korang boleh baca ni, general entry is free. So jom. So korang masuk je sini, tak ada apa-apa. Korang boleh nampak satu artifak daripada piramid.
Okay, so yang mana korang boleh nampak, dekat situ ada kaunter beli tiket. Tapi dia sebenarnya percuma. Tapi sebab sini dia ada buat macam special exhibition pasal ancient Egypt dan juga Spotlight. So yang tu korang kena bayar kalau korang nak masuk. Tapi kalau korang tak nak masuk yang ni, ada juga museum yang general punya. Yang tu free je korang boleh masuk. Okay, so kita dah sampai dalam museum ni. So rasanya ni antara tempat yang paling menarik lah. Iaitu dekat bahagian dinosaur. Sebab dekat Malaysia tak ada benda dinosaur ni. Boleh nampak benda ni. So ada tulang-tulang. Jom. So ada tulang-tulang dinosaur. Ada sini pun ada. Ini bukan dinosaur tapi haiwan yang hidup pada zaman dinosaur. Alright, so hari ni kita dah sampai sini. Kita nak interview sikit. Ada salah-salah pelancong kat sini. Cik, boleh saya nak interview sikit? Sure. Sure. Okay. Go ahead. So, apa pendapat awak tentang exhibition dekat kawasan ni? I think this exhibition is very interesting and unique. You can see that these sizes are extremely accurate and large. Tak boleh cakap. Abi rasa kat Malaysia dengan kat sini punya museum, which one is more interesting? I think this place is more interesting exhibit and etc. Why? Malaysia's are pretty basic and scientifically interesting. Tak tahu cakap apa. Okay guys, so kesimpulannya tempat kat sini menarik sebab ada certain benda yang kita tak pernah tengok, okay? Yeah. So, give a thumbs up guys. Yeah. Alright, so sekarang kita dah sampai dekat Queen Street Mall. Yang mana tempat ni depan sikit. Yang mana depan tempat ni adalah tempat macam shopping mall I guess. Tapi mall yang jenis street macam ni kalau boleh nampak. Dan kita motif kita datang ke sini sebab kita nak pergi kedai souvenir. Sebab kita tak tahu kat mana kedai souvenir yang ada. Dan kita Google jumpa dua kedai kat sini. Iaitu satu kedai City Hall Gift Center, satu lagi Australia The Gift. So yeah. Untuk diorang yang mana nanti nak balik Malaysia, ni lah kedai kalau korang nak cari souvenir. So korang boleh tengok Mira dah shopping dah kat sini. Okay. Dia cakap korang tunggu orang-orang Malaysia, dia nak bagi semua ni kat korang. Ya, tapi dengan syarat jangan lupa subscribe and share. 3 pemenang yang bertuah akan dapat hadiah ni daripada Mira. Alright. Bye-bye. Alright guys, so our next destination is Brisbane City Hall. So tempat ni kan bila kita buat research, dia antara tempat yang tempat pelancongan jugalah. Sebab apa kita tak berapa pasti, tapi apa yang saya baca ni antara tempat diorang meeting, macam famous orang meeting macam tu, something like that. So kita tak pasti boleh masuk ke tak, but we will give it a try. Jom. Alright, so now kita dah berada dalam Brisbane City Hall. And dalam Brisbane City Hall ni ada third floor, ada Museum of Brisbane. So entry dia adalah free. And dekat sini juga kita boleh naik ke Clock Tower free.
tapi dia require booking, online booking. So macam hari ni dah fully book, so kita dapat naik. So kita just round dekat museum je. Jom. Okay, so now kita dekat bahagian New Light Photography, now plus 10. So kalau korang tengok art-art kat sini, nampak art dia macam agak berat. Nampak macam art-art pada zaman dulu, gambar-gambar waktu zaman dulu. Mungkin waktu World War 2 punya zaman ke, I don't know. Macam korang boleh nampak ni, art ni macam dia macam ada makna di sebab dia gambar. Ya, korang tengok macam seolah-olah macam orang tu ada tapi sebenarnya tak ada. Mungkin itu yang dia nak masukkan. Alright, so sekarang our next destination daripada tempat souvenir tadi, kita akan pergi ke Story Bridge. Okay, so yang mana tak pasti sangat pasal sejarah dia, tapi apa yang saya baca, dia antara jambatan yang famous lah dekat Brisbane ni, yang macam tanda dan mungkin yang tertua kat sini. So kita kat sini kita nak kejar sunset sebenarnya, tapi sun dah already set. So yeah, just kita tengok je lah pemandangan sini malam-malam kan. Kita santai. Silakan. Alright guys, so ini adalah hari seterusnya. So untuk hari ni kita plan, kita just nak santai-santai sebab kita dah penat semalam jalan jauh. So hari ni kita pergi ke Mount Coot-tha. So sekarang jam menunjukkan lebih kurang pukul 3. Dia akan tutup dalam masa 1 jam, iaitu pukul 4. So macam korang boleh nampak semalam ni, belakang ni, dia adalah planetarium. So dekat bahagian Mount Coot-tha lah. Dalam Mount Coot-tha ni ada 2, planetarium dan juga botanical garden. So maybe kita akan pergi planetarium saja. And then nak dekat sunset tu kita akan pergi tengok Mount Coot-tha pula. Sebab Mount Coot-tha tu dia boleh nampak view untuk satu Brisbane. So let's go. Alright guys, so sekarang kita dah sampai dekat Gold Coast University Hospital. So sekarang ni kita daripada rumah kita tadi, kita naik bas pergi ke stesen train, and then after that kita tukar ke light train. So ini adalah stesen light train, and then daripada sini kita akan tukar naik bas. So korang tengok light train dia, korang tengok landasan dia. So landasan ni dia akan lalu dekat jalan raya. So kita orang pergi ke kos menaiki public transport je, and then daripada sana sampai ke sini, so far kita hanya ada charge 50 sen sahaja. Dapat perjalanan mengambil masa bukan 1 ke 2 jam, and then kita hanya charge 50 sen sahaja. So sangatlah murah berbanding korang kena naik kereta, nak parking,
tak berapa ratus korang kena spend. So nanti korang enjoy the journey. Okay, let's go. Alright, so kita dah sampai dekat last station kita, iaitu station Kumbabah High School. So daripada sini kita akan jalan sejauh 1.3 km untuk kita pergi ke Kaula Trail. So dekat Kaula Trail tu dia macam like park lah, macam satu park tu. And then dia ada wildlife punya animal. So kita ada wildlife punya kangaroo, and then ada juga koala kat situ. Tapi koala ni selalu dekat atas pokok kan. So tengoklah korang, if you lucky enough, mungkin korang boleh terserempak dia dekat atas pokok ke apa. Tapi kangaroo tu, as far yang kita tahu, dia ada je kat tepi-tepi tu. But dia adalah wild punya animal lah, liar lah. So untuk kita nak berdepan dengan dia tu, not sure boleh ke tak. Aku nanti kena kecepong, meninggoy. Okay, so kita akan teruskan perjalanan kita 1.3 km. Let's go. Okay guys, pelajaran untuk hari ni, kalau korang berdepan dengan haiwan liar seperti kangaroo, jangan sesekali memberi diorang makanan. Kerana apa? Ini akan menyebabkan mereka terlalu bergantung kepada makanan yang diberikan oleh manusia. Selain itu, makanan itu juga tidak semuanya cocok buat haiwan tersebut. Jadi akan menyebabkan haiwan itu sakit. Biarkan haiwan liar itu hidup secara semula jadi. Itu sahaja pelajaran pada hari ini. Okey, pelajaran kedua untuk hari ini. Seperti yang korang tahu, ini adalah kawasan liar kangaroo dan juga koala. So, seperti yang korang nampak kat bawah ni, tahi kangaroo adalah jenis macam ni. Ada 2 biji, satu kecil, satu besar. Mungkin hari sebelum tu dia makan popcorn. Alright, so kita teruskan pelajaran yang seterusnya. Pelajaran yang ketiga hari ni, kita akan pergi ke arah Kuala Trail. So bermula daripada sini, kita akan mencari koala-koala yang berada di atas pokok. Tadi kita orang jumpa seorang lokal kat sini. Dia memberi tips kepada kita orang, mana untuk mencari koala ni kita kena tengok tinggi ke atas langit, Atas pokok. atas pokok. Sebab koala tu akan berada di situ. Dan kalau korang tengok daripada bawah ni, mungkin korang nampak macam sebiji bola je. So sangatlah susah. Kalau korang ada luck yang paling bagus, mungkin kat sini korang akan habiskan dia. Okay, yang kita tengok. Ikan bila touch tu, kalau dia kata Alright, so sekarang kita dah sampai dekat Surfers Paradise. Tada! So korang boleh nampak laut dia kat situ. Betapa besar itu. Ni kat depan-depan ni ada market dan ada waktu Wednesday. So
Bye, jaga diri. Bye.